Aku dah beli sedikit ala perut papan roti. Aku pun first time dah first time. So rasa dah lama tak naik, macam kat naik bas kan kat terminal Larkin. So beli tiket secara mesin. Tapi kau beli tiket tadi, aku dah semalam sebenarnya beli tiket mesti ada masalah fail transaksi. Jadi aku akan pergi ke khidmat pelanggan ni untuk print balik dia punya tiket yang telah aku beli. Tengok tu mesin beli tiket sana. Tadi aku nak cuba beli tiket balik ke sini pun gagal juga, tak berjaya jadi nanti kita try lagi. Memang best lah, memang dia mudah. Tapi itulah kadang fail tengok ada yang berjaya tak. Ni perempuan dia tadi tak berjaya ni. Masa semua tiket dia dah beli ni. Dia tak semua tempat boleh. Tadi aku dah cuba mana. Nanti kita cuba lagi. Kita try cuba dapatkan tiket balik. Cuba kejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini aku dah sampai di KLIA 1. Sebenarnya kita punya midpoint kita pukul 11 ke 10 pukul 10. Tapi datang awal lah. Macam tadi pun kalau aku set tiket bas pukul 6, mungkin sangkut jam pukul 11 juga sampai ni. Tadi dah padahal pergi pukul 12, sampai sini lebih kurang pukul berapa ni? Pukul 6, dekat pukul 7 dah. Macam dekat pukul 7 tu, nampak pukul 2 lah. Gila kan? Hampir 7 jam babe ke KLIA 1 daripada Larkin. Kesakan. Aku tak tahu member aku ada yang daripada Larkin ni, daripada JB. Dia kata nak gerak petang. Aku harap accident tadi dah clear lah jalan. Okay, sekarang ni aku kat KLIA. So kita nanti tengok apa yang aku buat sepanjang menunggu masa ni. Mungkin kita akan solat kejap ni. Kita tak berhenti solat pun, jamak kejap ni. Cari tempat solat kejap lah. Aduh, perut tengah lapar pula tu. Kita naik lift dulu. Kita naik atas tengok. Nak makan bawah ke makan atas Aku ada 4 fingers tu, makan kat mana tingkat bawah kot. Kita pergi tengok sekejap lagi. Alhamdulillah kita dah settle semuanya. So baru aku naik ke tingkat 5. Cari tempat rehat-rehat santai je. Tadi kita dah makan, dah apa semua. Kita tengok ada tak kenal-kenal kat sini So ini suasana dia waktu kan ni maghrib masa ni. Pukul berapa ni? Dah nak maghrib dah, kena masuk surau balik. Jadi kita pergi surau depan sana. Lalu tengah Dah lalu tengah jap. So ini dia KLIA 1. Dah lama tak sampai sini. Akhirnya sampai lagi kita ke sini Aku tengok ejen umrah banyak kat sini waktu ni. Adalah yang Ustaz Billy tu, V-Travel. Andalusia pun banyak. Kiram aku tadi ada nampak tapi tak nampak banyak sangat. Andalusia dengan V-Travel aku nampak banyak gila. Beg kuning, lagi satu beg biru kuning. Memang banyak. Macam mana jalan ke belakang tu? Aku nak ke surau belakang. Ada satu info yang agak menarik dekat surau tingkat 5 ni. Di ruangan apa nama tempat ni?
yang dekat dengan jambatan ni. Korang boleh atas ni baca benda ni. Ni sedikit info lah yang menarik tentang saya beragam Islam pada satu ketika dahulu. Jadi sementara tunggu yang lain sampai, aku cas dulu lah. Saya baik bawa plug cas wire panjang, cas power bank. Bank pun dah penuh. Tadi nak aktifkan SIM card, tapi tak bawa pula apa pin ejector tu. Jadi aku last just aku buka Shopee, aku pergi buka eSIM, cari eSIM, beli eSIM kat Shopee. Not bad jugalah, kita try lah. Tapi aku dah add dah eSIM. Nanti korang boleh tengok video aku buat. Tapi aku tak sure lah boleh guna ke tak. Kita tengok nanti kat sampai sana macam mana. Nak aktifkan dia macam mana. Dah add dah dalam telefon, cuma belum aktifkan lagi. Dia kata sampai negara sana baru aktifkan eSIM tu. So saya ada tunggu member yang nak sampai ni. Tadi aku lepak lah kat MACD ni, dapatkan charging untuk cas di bawah tu. Okay, jadi tu saja sedikit info di KLIA ni. So panjang lagi perjalanan ni sebenarnya ni. Bag ada ni. Tadi aku bawa luggage, bawa troli. Alamak, nak masuk dalam troli tak muat. Kita bawa bag macam ni je lah. Dan bawa cas, bag cas semua ada kat luar. Kita buka tu cas. Ni aku nak SIM card pun tak boleh lah. Pin ejector tak ada. Biasa aku guna DG ni untuk roaming lah. SIM card roaming. SIM ejector tak bawa lagi pun. Aku cuma ada satu SIM je. Tak boleh nak pakai DG ni. Okay lah, itu saja untuk sedikit aktiviti aku di KLIA sementara tunggu waktu check in. Jadi nanti kita tengok waktu check in macam mana dan waktu boarding macam mana, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang nombor ni bagi orang